Michael dan Jeff sedang berehat di bawah sebatang pokok. Udara di sini sungguh segar. Ia amat menenangkan, kata Michael. Ya, panas matahari juga tidak begitu kuat. Ini membuatkan saya mengantuk, Jeff menjawab. Jeff bertanya, sebut tentang udara, adakah udara jirim atau tidak? Jeff, kita tahu jirim mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Adakah awak fikir udara mempunyai jisim dan memenuhi ruang? Michael bertanya. Biar saya fikir. Jika saya mengepam udara ke dalam tayar basikal saya, tayar menjadi lebih keras dan juga lebih berat, Jeff menjawab. Jadi, udara memenuhi ruang di dalam tayar dan ia juga mempunyai jisim. Oleh itu, udara adalah jirim, Jeff menambah. Betul, udara adalah jirim, Michael menjawab. Apakah jirim? Jirim adalah apa-apa yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Jirim termasuk semua benda hidup dan bukan hidup dalam alam semula jadi. Contoh-contoh benda hidup termasuk manusia, tumbuhan, haiwan dan serangga. Contoh-contoh benda bukan hidup termasuk air, tanah, batu dan udara. Bukan jirim adalah apa-apa yang tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang. Contoh-contoh bukan jirim termasuk haba, cahaya, bunyi dan arus elektrik.